Dia kata sini asma anda, dia panggil asma. Bayu Khidir ni tuan-tuan semua merupakan tingkat pamungkas. Pamungkas yang hebat lah. Pamungkas ianya termasuk dari ilmu hikmah tahap tinggi. Yang mana yang memiliki manfaat yang luar biasa. Luar biasa. Ilmu langkah ini adalah serbaguna. Maksudnya multi purpose. Boleh digunakan. Nah, untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Dan ilmu ini insya-Allah tuan semua anda dapat memiliki kemampuan luar biasa kalau anda amal. Anda sendiri anda dapat rasa. Anda akan dapati anda akan memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia panggil khawarikul adah. Jadi maksudnya banyak benda yang kita akan dapat, benda tu boleh mencarikan adat dan semua. Okay, dengan apa? Dengan apa? Dengan kita amal sungguh-sungguh, banyak lagi selain daripada apa yang Ustaz beritahu tadi, yang mana anda akan dapat mendapat. Okey. Selain daripada tu, automatik akan membuka panca indera anda. Automatik. Nah, kalau anda amal ni, insya-Allah automatik mata batin anda akan terbuka. Mata batin anda akan terbuka dan semua, ataupun panca indera ke-6. Okey. Walaupun kita ni orang biasa, bukan ustaz, bukan tok guru apa semua, kita orang biasa dah semua. Okey. Walaupun guru ustaz kan, guru beritahu ni, walaupun masih awam sekalipun, insya-Allah dapat apa dah? Dapat mengesan sesuatu benda. Dapat mendeteksi sesuatu benda. Kan kalau kita ke rumah orang kan, kalau kita ke rumah orang, kita tengok rasa ada benda kat rumah ni. Macam tu. Dia akan dapat apa? Dia terbukanya panca indera yang keenam. Lepas tu semua terbuka pada kita punya lataif. Kita ada 7 lataif tu semua. Kita ada 7 terbuka ketujuh lataif kita tadi. Kan kita terbuka kita punya lataif. Kalau sekarang orang panggil cakra. Cakra terbuka 7 lataif dan juga terbukanya membesarkan kita punya aura serta karisma kita. Karismatik dan juga kewibawaan kita. Jadi sehingga apa semua? Sehingga apa dan semua? Sehingga orang tengok kita ni tuan semua, mereka kagum dengan kita. Disenangi oleh orang ramai. Kalau amalan ni. Memang hebat tuan semua. Dan juga dia boleh kalau anda amal ni, dia juga menjadi satu penjagaan diri untuk diri anda dan juga satu keselamatan zahir dan batin. Dan boleh menolakkan segala bentuk serangan-serangan sama ada gaib ataupun zahir tuan semua. Jadi kita katakan dah tengok kelebihan kehebatan ilmu ni tu semua ilmu tentang Asma Bayu Khidir alaihissalam. Banyak lagi kelebihan tu semua. Okey, badan kita selalu sihat, iman selalu terjaga dengan amalan ni dan juga apa lagi? Boleh menjadi pelarisan untuk bisnes. Kalau kita ada kedai, kita balik, kita ada kedai, kita ada produk, nak itu kita baca. Sebelum kita jual, sebelum kita online ke, kalau online, sebelum kita bercakap nak TikTok ke, sebelum nak buat ceramah ke, nak buat konten ke, kita baca dia 7 kali selepas, kemudian kita cakap. InsyaAllah orang akan memberi perhatian orang kepada kita, insyaAllah. Okay? Dapat meredamkan kemarahan orang. Kalau orang nak marah kita, dia tak jadi marah. Dia tak jadi marah. Okey. Dapat mengundangkan tetamu-tetamu yang ramai, tamu dekat raya ni dan juga tu semua. Okey. Okey. Kalau kat sini kita dapat menembusi dimensi gaib. Kalau anda amal, terutama sekali bulan puasa ni. Kita bulan puasa ni kan? Kita bulan puasa ni insya-Allah tuan semua bulan puasa ni masa kita banyak dan rohani kita lembut dan juga tuan semua barakah ada bulan Ramadan ni insya-Allah. Kalau boleh elok tuan tak amal amalan ni insya-Allah. Dia kata sini dapat mengembara ke alam gaib. Dapat mengembara ke alam gaib. Dapat mengembara ke alam gaib, dapat menembusi dimensi-dimensi. Dapat melihat masa-masa yang lalu, benda-benda perkara-perkara yang lepas-lepas berlaku tu kita dapat tengok. Dia dapat tengok. Okey. Dengan cara mengamal, dia tidak ada kaedah tuan semua. Cara mengamal, tuan tak amal. Amal istiqamah, amal. Maka akan terbuka sikit-sikit akan terbuka. Cuma kalau nak pergi jumpa, nak pergi kedai, nak lariskan perniagaan kita, nak TikTok ke, cakap TikTok kan, nak buat konten kan, okey, baca sekali sana. Tarik nafas, tahan, baca 7 kali senapas. Itu saja. Apa lagi kita kelebihan dia? Hmm. Dapat nak tahu siapa penjuri. Dapat tahu. Automatik dapat tahu tu semua. Automatik. Apa lagi dapat? Dapat melihat orang tempat jauh dengan amalan ni.
Okay, apa lagi? Oh, dapat membaca apa yang orang duk fikir. Orang duk fikir. Orang tu tengah fikir, kita dapat baca fikiran dia. Oh, hebat juga ni Asma Asma bin Kidin dan tu semua. Hebat juga. Okay. Dapat pakai diri kita, dapat pakai diri kepada santau, teluh, tenung, sihir, guna-guna, pukau, gendam, pengasihan, dan kalau nak kembalikan pun boleh juga. Nak kembalikan. Nak kembalikan. Contoh kita kena, kita nak kembalikan boleh. Tarik nafas, tarik nafas, baca 7 kali niat. Ya Allah, aku kembalilah apa yang aku rasa ni kepada orang yang menghantar tu. InsyaAllah. Boleh juga. Kat sini ditulis. Boleh mengembalikan. Bila perlu, kembalikan. Bila perlu, kembalikan. Kalau perlulah. Dapat memindah ataupun mengusir jin yang mengganggu diri seseorang atau diri kita ataupun tempat. Dapat itu. Oh, sini dapat menarik pusaka yang terpendam. Oh, ni Ustaz tak tahu macam mana ni. Jadi cuma dapat 7 kali setapas. Mungkin kalau Allah Ta'ala bagi kelebihan pada anda, mana tahu itu rezeki anda. Ada rezeki anda.